Masuk semua? Masuk beratur dulu. Beratur dulu, okey. Saya nak tengok macam mana. Nak tengok macam mana susun. Position. Ya, betul. Position, okey. Okey, abang yang balas tampuk dulu. Alright. Abang boleh. Dapat. Ayah boleh. Duduk atas. Abang. Duduk R4. Duduk depan. R4. Jangan depan bang. Ui. Dia nak kasih balance. Duduk atas. Duduk atas ni. Habis. Sengit terus ah. Okey, abang sebenarnya abang kena duduk sini. Alright. L3. Okey, duduk L3. Baik. Balance. Cantik sikit. Okey. Yang ada baby tu boleh masuk dulu. Masuk dulu terus. Awak pegang orang tu nanti Ini bukan pegang semua. pegang betul tau. Buaya kat ni. Okey. Seorang lagi. Sekali ke? Ha. Ada duduk 6. Ni dengan mami. Sini boleh? Mana nak? Nora. Okey, sekarang masa bagi space. Bagi space, bagi ruang. Okey, thank you dah. Bye-bye. Nadia dengan Kamal Pleasure Oh, tak apalah. Nasib baik Nadia dengan Kamal. Kalau dia seorang nanti kat Kamal ni. Tak tenggelam bang Tapi kiri ni sengit. Tak apa. Cuma pakai life jacket boleh berenang kan? Ini. Ni paling sengit. Ni nak. Bang, duduk tengah-tengah boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab ni sekarang dia nak balance dah. Nora. Dekat sana macam Okey, bye. Sebenarnya boleh jalan. dah laju. Tanya. Ha? Tubuh. Okay, Shiba. Dekat This one like that in washroom how? Tak Cik. Tak pernah budak Cik. Ni kita pegang tu. Jom. Pegang. Nak rapat. Saya dekat sini Tak. Oi. Betul-betul lah. Dah kotor dah semua. Masya Allah macam mendaki. Baby. Kamu nak ikut baby? Kan? Ayah laju. Awak pegang orang tau. Ada baby. Pegang orang betul. Ya Allah, muka orang tenggelam. Okey, pegang Di punca ban. Okey, pegang kuat Okay. Awak pegang orang kau kuat. Okey. Hui, lawa tempat ni. Hui, cantiknya tempat ni. Gila lah. Gila lah. Buat ni. Kita enjoy the nature. Boleh sini tengok gambar boleh. Boleh tu letak kat gambar. Nai bagi Nai. Awal dah nak tengok gambar benda tu. Okey boleh. Sebab tengah relax kan. Okey baik. Nora, pandang kamera. Okey, ayah pandang kamera sini dulu ya. Ayah sini dulu ya. Okey, ambil gambar. Nampak ayah tak nampak. Ayah. Okey. 1 2 3 satu lagi. 1 2 3 one more. 1 2 3. Okey, banyak lagi foto spot Kejap Okey. Nora. Ni Nora. Dia tahu muka dia. Dia tak tahu nak buat macam mana dengan muka dia. Berenang. Nora nak berenang Dia nak makan tu jaket Nai. Ni tak apa. Nak jilat dia gigit dia. Pegang betul tu. Pastikan dia punya ni. Semua dari mana ni? KL. Mangsa maju. Dari KL. Biasa dah turun Ipoh. Jarang sangat. Rasa dalam tahun ni Janganlah bergerak. rasa berapa? Rasa 2-3 tahun tak pernah. Dia pun takut. Okey, tak ada. Nori, siapa cakap tu? Tak apa, Nai tahu. Ini apa? Awak kencing ke? Botol ni bocor weh. Balance kan boy. Sebut. Okey, aku bagi space ya. Okey. Awak jangan gerak. Dia risau. Abang depan sikit boleh bang? Depan okey. Awak jangan gerak. Takut. Tak ada apa lah. Takut dah. Semua boleh berenang Ha. Hello budak cik. Okey. Diamlah. Nora. Lawa tu.
Jadi nama dia stalactite. Stalactite kan. Stalactite. Kalau dari atas ke bawah stalactite. Kalau bawah stalagmite kan. Yes, dari bawah ke atas stalagmite nama dia. Dia kejadian dia Bentuk kapur. nak jadi macam ni kena ambil masa ribuan tahun. Nampak tak air setitik. Air. Itu punca jadi besar macam ni. Sebab tu ambil ribuan Tu tahun. air yang jatuh tu punca dia jadi Jatuh. besar. Kita nampak bawah tu air kecil je. Dah macam Dalam dia ais. besar macam ni. Lepas tu ambil masa ribuan tahun tu jadi Macam macam ni. ais tau. Ya betul. Itu campuran air dan udara. Macam scary. Dia tengok tempat orang. Ya, saya pun scary. Okey, kalau scary seorang kena duduk sini. Kita try ni. Boleh? Pelan-pelan. So slowly. Saya takut. Ni pun okey sikit. Jangan panik. Nak relax eh. Jangan panik. Boleh eh? Goyang-goyang relax. Duduk macam biasa. Awak jangan gerak. Takut. Relax lah. Dia jangan panik. Dia panik. Adik tak apa ni. Tu yang ni pun sama Yang titik-titik ni pun sama Sama. Atas tu boleh nampak kecil je lagi. Orang macam hidup macam ni. Oh, air dia sejuk lah. Ni natural filter water. Boleh minum kan itu? Boleh. Mineral kan? Ini lah. Oh. Power lah. Betul-betul macam cermin lah tengok tu air dia. Okey, kedalaman ni dah tahu kan? Tak tahu. Tak tahu lagi. Tak tahu. 115 kaki. Hui dalamnya. Kalau ya nak gambaran dia bangunan 50 tingkat. Dalamnya bangunan ni. Lebih kurang kat FCC ya? KCC 88. Ada sikit kurang sikit. Dua kali ganda rumah Asha. Bukan lebih 50 tingkat ni Sebab bangunan. rumah Asha 25. Dah 5 tingkat tu. 25 tingkat tu. kali dua. Rumah Tambah Asha lagi. 25. Itu Darab kedalaman. 2. Dalam ni ada apa bang? Dalam dasar dia tak tahulah, tak pasti. Ada monster tak? Sebelum ni kalau nak kita orang lah kru selalu tengok ikan besar lah sini. Besar dari bot ni ada? Dia tak tahu sebab dia ambil angin, ambil udara je. Dia akan meletup. Ombak dia akan sampai platform. Dia punya Bergema tu. Mana besar lah tu. maknanya besar betul. Kami tak ikan apa. Dia selalu waktu pagi je lah. Tapi dulu tak ada bot macam ni bang kan? Dulu tak ada bot. Dulu time saya pergi tak ada bot. Ni preserve. Abang Repo ke? Tak, kita saya dulu orang pergi pernah. 2020. 2020 tak ada bot. Dia kat situ je ambil gambar. Ada kemah So, Kira sebelum ni hutan semua. Ni lepas PKP tu je baru jadi macam ni semua dia. Ya. Pelan-pelan jadi macam ni. Cantik tempat dia. Betul cantik. Jom lah, ready. Kalau ada handphone, saya boleh tengok gambar. Nah, guna phone kamu dulu. Nak kena guna apa? Phone mahal. Ya, balap sikit kamera bang. Lagi lawa sikit kan, nampak gunung. Clear. Cantik. Nara? Nara macam bobo. Nara macam bobo. Mulut dia mulut. Okey. Okey, Okey. ready eh? Okey. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, saya record satu video eh. Okey. Dia buat lagu pula kat sini. Semua pegang kuat-kuat. Saya buat satu video. Satu. Hai, Nara. Hai. Nyanyi apa? Ha. Cantik je. Allah. Oh cantik. Video bergerak cantik. Tak boleh terbaik. Mesin lah. Kenapa Nara ni mas kan? Okey, dah saya pegang. Okey. Hai. Nara seorang je bising. Panas ke?
Naik kipas. Nak mami dia lah, mami. Nah, mami. Mami dia takut nak pegang dia sebenarnya. Mami dia gayat tu. Apa dia tebal ni? Kap. Bocor macam mana bocor? Terpijak kot. Kat sini. Terpijak sini. Ni kalau orang tak buat gua tu kita tak boleh akses ya. Nak akses masuk sini kena panjat gunung baru sampai. Oh. So setiap gua yang ada sini yang kita boleh akses semua gua man-made bukan natural. Kalau natural macam tu. Gua dia sempit. Okay. So kawasan ni orang panggil, kita panggil address dia Gunung Rapat. Gunung Rapat. Gunung Rapat. Oh, itu ada kat luar tu nama dia Gunung Rapat. Ya. Inilah dia. Oh, okey. Di sebalik gunung, sebalik gunung lagi. Oh, tu dia panggil Gunung Rapat. Ya, Dia rapat-rapat satu sama kalau lain. tengok gunung tu macam ni lah. Semua dalam satu bangkuk. Ikut Google Map semua ada tasik. Masing-masing ada tasik kan? Tapi belum teroka tak boleh akses tasik lain ni. Oh. Ya, tu salah satu lah tempat akses tapi tak boleh masuk. Yang kecil Terlalu tu. sempit. Ya. Ada plan dia nak buat apa dia? Sebab sekarang ni semua preserve, semua dah Lebih baik lah. dipelihara, ya. Lebih baik macam tu. Bagus projek tu sebab dulu sini ada kawasan harimau kumbang Oh. Rumah kumbang besar ke? yang warna hitam besar. Warna hitam. Banyak pokok boleh berenang tu. Oh, boleh benter. Black Panther tu. Dia boleh berenang. Berenang kat sini. Harimau kumbang boleh berenang. Monter. Harimau kumbang is a good swimmer. Ada ke kat sini sekarang? Sekarang ni tak ada sebab dulu kat sini kawasan dia. Bila kita dah Oh. Sekali dia jumpa jalan ke mana? tak ada, dia lari. Banyak lagi sumber tasik, sumber makanan dia ada. Kat tempat lain kan? Ya. Kat dalam-dalam tu. Betul. Betul lebih kan? elok kita punya rias. Oh, makan kipas pula. Ni kalau repot. Janji diam gitu. Jadi dia pegang. Nah. Baby, kenapa baby? Ha? Kenapa? Sini panas sini. Laura. Kenapa Nara? So berapa hari kat Ipoh tu? Itu kan dia balik dah. Ya. Sebab semalam ada wedding. Kalau sempat singgah dekat Yongsuan nasi ganja. Singgah tu dah makan ke nasi ganja kat Ipoh? Belum. Famous. yang Oh, sini kalau famous nasi nasi ganja. Nasi ganja tu. Pening-pening Dia abang. ada ke sana. Dia tak boleh pening lah. Oh, tak ada. Perut je kenyang. Nasi ganja. Ya. Yang bangkit tu nasi ganja bukan ni? Tak sama eh? Banggai tu tak sama, dia kopi balik nasi ganja. Oh. Nasi kuning kan? Tak, dia sambal kelapa dia sebenarnya. Oh, sambal kelapa dia power. Ya, original Yongsuan. Baby, kenapa ni? Cuba naik my whistle. Naura. Nanti korang Ayah dah ada geng ayah dengan Naura. Oh tak. tu maklum. Maklum kat sana. Maklum apa? Dengan Nadia kan? Alung tu. Tu? Betul ada kamal. Gila dia orang ni. Ya, Kamal lah. Encik Kamal. Bukan ah? Yelah betul lah dia. Dia tu Kamal tu. Oh dia tengok kamera. Okey. Ayah bagi tengok kamera walaupun tak ada terakam. Bubu. Nah. Bubu. Tu, ni. Nampak tak bubu? Ni cantik tu. Semua boleh berenang ke? Beda. Makanya takut. Saya ada ikan kat tu. Nampak ni cantik. Gila cantik ah. Navy blue, grey. Yang tasik cermin dua tu kecil sikit bang. Ya, abang kita nampak gambaran ni besar 2 padang bola. Ada 1 padang bola. Saya pegang. Tak ada buaya tu. Belum lagi. Boleh darat dia. Buaya tak dapat akses tempat ni. Tak dapat akses, jauh sangat nak kena. Jauh sangat. Nak naik gunung tu. Betul. Jauh tu, letih nak merangkak tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Atas gunung ni. Oh, secuknya air. Oh, air payau. Air minum ya? Dah, Air bau ni tu. ni. Kalau ambil air ni, Dekat gelas. air ni.
Ya ni. Ya, habis Dia bukan asal dia hijau. kena filter lah. Kalau rasa macam tu tak apa. Macam air dia air ni bukan kotor, bukan polluted, bukan algae, bukan lumut. Bukan. Hijau ni sebab keliling dia hijau. Dia reflection ni. Ya, gelap ni tak nampak ni sebab dasar Terlalu dalam. cahaya tak boleh sampai dasar. Terlalu dalam. Air dalam getah tengok warna dia. Gelap tu jangan mandi. Yalah, yalah. Oh ya. Ya, itu je tips dia. Kita try Nora dulu. Tak jumpa Nora. Barulah tu dia. Baguslah buat ni tak bising sangat. Ya, sebab tu kita pakai ni. Kadang-kadang orang suka nak enjoy nature. Dia tak nak Pada tadi Sedap. pakai je betul. Tak boleh polluted water. boleh ganggu kan. Ya. Sini tak ada monyet lah. Ada. Oh ada. Sekarang dia dalam ni. Pagi-pagi selalu dia main sini dia kacau orang. Kat sini pagi pukul buka pukul. Dia dah setengah dari monyet dah main dapat setengah dah. So kita halau awal lah. Kalau dia skill ada tengok dia buat perangai. Nanti duduk sini dia kencing. Hai orang jauh. Dah semara kan? Oh ramai ya? Sebab kita lagi ready kat sini. Oh faham. Kecil-kecil. Air rakam dia sempat. Rakam Jauh sangat. Kongsi Balin dah singgah ke Ipoh? Tak dah. Dah. Cuma tempat wajib ke bang sana? macam orang saya tak gambar kan. Bagus lah kami orang Melayu berniaga Ya. Bagus. Betul. Walaupun tempat-tempat Cina, tapi kami orang Melayu berniaga. Banyak budak muda kita. Terperanjat lah tengok kawan petani street, banyak bangla yang berniaga. Ya betul. Ini banyak Melayu berniaga. Okey, dah nak sampai. Dah nak sampai Kenapa lah. macamnya Nora bau ni? Patut ke kadang-kadang ular jatuh dari atas pokok. Betul. Dah masa-masa balik berenang. Banyak kali. Ya banyak kali. Tapi kalau jatuh tu jangan panik, jangan terjemput je. Itu je. Yang berenang naik boat Dah tu dah sampai dah. Okey. Dah sampai. pegang kat abang yang pegang baby pegang kat abang. Apa? Pegang kot sebab nak. Okey, dah nak sampai dah. Kita pun pegang. Mesin dah lah. Nah. Jom, ingat sedikit tepi. Jangan tinggal je. Nih, kau punya. Dia tak selesa jaket tu boleh try buka. Buka separuh. Buka lem jaket tu. Jom, air mata keluar. Dia rimas tu, dia rimas. Apa dia rasa lega? Yo. Okey, dah buka. Panas jaket tu. Nora sorang je lah nangis tak bagus. Diam. Betul kan? Sampai dah. Nora nangis sorang-sorang. Sama kan? Okey. Ayo. Jangan mudah. Tak digam. Tak dia dah perlu panas. Okey, sorang-sorang ya. Asal hidup. Sorang. Okey, Okey. Bawa sini, bawa. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih, jumpa lagi.
Oh. Thank you. Ni kunci, oi korang, ni kunci ayah. Nah. Terus dari mic ni. Yes, dari bawah ke atas dynamite. Kenapa ke sini ni? Saya Dia tahu kejadian dia Batu kapur. nak jadi macam ni kena ambil masa ribuan tahun. Nampak tak air setitik. Itu punca jadi besar macam ni. Oh. Sebab tu ambil ribuan Tu tahun. air yang jatuh tu punca dia jadi besar. Dia nampak bawah tu ada kecil je. Dia macam Lama-lama ais jadi besar tu. macam ni. Lepas tu ambil masa ribuan tahun tu. jadi Macam besar. ais. Nyanyi apa? Video juga cantik. Mesin dah. Kan?